Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebuah Toyota Estima. Kereta ni dia naik suspension machine. Dia kata ada bunyi lah sikit-sikit kokak tu. Gapo kita jumpanya banyak benda lah. Sepertinya bush. Apa pentingnya bush tu? Yalah muka baris sendi ni lama-lama dia akan crack. Jadi owner pun proceed lah semua. Dan juga ni lah dia punya semua baris-baris dia. Belum owner proceed ni kita akan buat satu quotation lah untuk owner tahulah berapa ni nak estimate harga. Bila dia tahu, dia proceed, barulah kita pun akan keluarkan satu job sheet sebelum kita buat kerja. Macam ni, kalau kita cabut udahnya, lower arm. Nampak tak correct? Ni bila dia tak ada beban. Tak ada beban, ni lah nampak. Bila dia ada beban, lagi dah nampak. Dan juga ni, dia punya stabilizer ni lembek. Bila kita angkat ini, dia bunyi. Ada free play lah. Musang King Juice daripada sponsor Abang Day. Ada lagi bagian-bagian lain seperti dia punya stabilizer bush, lepas tu dia punya dust cover. Maaf lah kereta tinggi sikit. Dia punya dust cover tu soyak lah. Dia proceed untuk buat belakang sekali. Dia punya ni bush axle crack habis lah. Jadi dia kata kalau bila cornering tu dia rasa macam membuai. Orang Kelantan kata berayung gitu. Apa nak ibut dia kata. Benda-benda ni makin masa sikit. Kita kena buka dari atas di machinery untuk press boost semua. Kat mana ada masalah bunyi, orang habis ke, cek ekor ke, marilah di Petronas Auto Export perkara cepat lancar.